Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Sabah 2023 kertas 1 soalan 6A. So tajuk dia adalah hukum linear. Okay. So jika pembeli ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan ni, so ini graf dia lah. So 3 ni berada pada paksi Y, 7 pada paksi X. So Raja menunjukkan graf kali lusuh log 10Y melawan X lah. So dia minta kami cari nilai P dan Q. So kami mula dengan persamaan dia dahulu. Okay. So kalau kami tengok tajuk paksi dia, so bermaksud kami sudah tahu lah, kami perlu letak log 10 di kedua-dua belah. Okay. So bermaksud dia akan jadi begini. So sini kiri masih kekal. Kanan kami guna hukum log off. So akan menjadi log 10P plus X log 10Q. So bermaksud ini adalah C, ini adalah M. Okay. So bermaksud log 10P equal to 3. So P equal to 1000. Lagi log 10Q adalah kecurahan. Kecurahan kami dapat dari negatif pindasan Y bagi pindasan X. So bermaksud Q sama dengan 10 kuasa negatif 3/7. Kamu nak tulis macam ni pun boleh, nak tulis perpuluhan pun boleh. Ini kamu akan dapat lebih kurang 372X.